Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Proses penerbitan ayat. Proses penerbitan ayat ialah proses mengubah aturan atau struktur ayat dan memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Hal ini menjadikan ayat dasar berkembang sama ada menjadi ayat lain seperti ayat perintah dan ayat majmuk. Proses penerbitan ayat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, pengguguran, kedua, penyusunan semula dan ketiga, perluasan. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan kembali berkaitan dengan binaan asas sesuatu ayat. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat. Dalam binaan subjek terdiri daripada frasa nama, manakala binaan predikat terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendinama. Dan di dalam unsur frasa predikat ini juga terdapat satu lagi unsur yang dipanggil sebagai unsur keterangan. Oleh itu, dalam proses penerbitan ayat, kita akan melihat binaan, subjek dan predikat ini akan melalui proses sama ada pengguguran, penyusunan semula dan perluasan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pengguguran. Proses pengguguran melibatkan yang pertama, pengguguran frasa nama sebagai subjek, kedua, pengguguran frasa predikat, ketiga, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif, dan yang keempat, pengguguran kata nama sebagai inti dalam frasa nama. Pengguguran yang pertama melibatkan pengguguran frasa nama sebagai subjek. Kalau kita lihat di sini, yang pertama, subjek ganti nama orang kedua dalam ayat perintah digugurkan daripada kamu tolong senyap kepada tolong senyap. Manakala dalam contoh yang kedua, iaitu subjek yang serupa dalam ayat majmuk memperlihatkan frasa nama pelajar itu berkongsi antara ayat pertama, pelajar itu makan nasi, dan ayat kedua, pelajar itu minum air siram. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan ayat majmuk tersebut, maka frasa nama pelajar itu bagi ayat yang kedua digugurkan. Yang kedua ialah pengguguran frasa predikat. Kita lihat ayat yang diberikan, buku di atas meja dan pen di atas meja. Frasa di atas meja merupakan frasa predikat yang berulang bagi kedua-dua ayat. Maka frasa di atas meja digugurkan bagi ayat yang pertama membentuk ayat majmuk buku dan pen di atas meja. Sebenarnya, pengguguran frasa predikat juga boleh dibuat pada mana-mana bahagian frasa predikat. Lihat contoh yang diberikan. Aminah, subjek, dirotan oleh ibunya, predikat. Maka kita gugurkan oleh tambah frasa nama dalam ayat pasif menjadi Aminah dirotan. Yang ketiga ialah pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Hal ini berlaku pada ayat majmuk pancangan relatif apabila frasa nama berada di hadapan kata hubung relatif yang oleh itu frasa nama tersebut boleh digugurkan. Lihat contoh yang diberikan. Orang tua yang berbaju hijau itu bapa Nurina. Maka selepas pengguguran menjadi yang berbaju hijau itu bapa Nurina. Keempat ialah pengguguran kata nama yang berfungsi inti dalam frasa nama. Dalam binaan subjek, subjek mestilah frasa nama. Ayat berenang menyihatkan badan tidak memperlihatkan adanya kata nama sebagai subjek dalam ayat. Ayat sebenar ialah aktiviti berenang menyihatkan badan. Jadi, frasa aktiviti berenang, kata nama inti yang menunjukkan itu ialah subjek dalam ayat telah digugurkan menjadi berenang menyihatkan badan. Sama dengan kes kalau kita lihat merokok membahayakan kesihatan. Mana subjek dalam ayat tersebut? Merokok. Merokok kata kerja. Ayat sebenarnya ialah perbuatan merokok membahayakan kesihatan.
Yang kedua ialah penyusunan semula. Penyusunan semula melibatkan proses menyusun kembali frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek dan penyusunan semula melalui ayat songsang. Mari kita lihat satu persatu. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek sebenarnya melibatkan transformasi ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat pemburu menembak seekor burung. Frasa seekor burung awalnya bertindak sebagai objek dalam ayat aktif telah berubah kedudukan menjadi subjek apabila dipasifkan. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek pula memperlihatkan ayat aktif transitif mempunyai dua objek yang dikenali sebagai objek tepat dan objek CP. Maka penyusunan semula itu melibatkan kedudukan objek CP dipindahkan berada selepas kata kerja transitif menjadikannya sebagai objek, manakala objek tepat pada ayat asal dipindahkan ke belakang menjadi unsur keterangan. Lihat contoh yang diberikan. Yang ketiga ialah penyusunan semula melalui ayat songsang. Ayat terdiri daripada binaan subjek dan predikat. Ayat songsang ialah membawa sama ada keseluruhan predikat atau sebahagian predikat berada di hadapan. Lihat contoh yang diberikan apabila unsur keterangan ke dalam almari dibawa ke hadapan apabila melibatkan proses penyusunan semula. Proses yang ketiga ialah proses perluasan. Perluasan melibatkan frasa nama sebagai subjek, perluasan frasa predikat, perluasan melalui kata hubung dan perluasan melalui komplementasi. Mari kita lihat satu persatu. Perluasan frasa nama sebagai subjek sebenarnya melibatkan ayat pancangan relatif. Ayat lelaki itu berlalu pergi dipancangkan ke dalam ayat lelaki itu tersenyum, membentuk ayat majmuk pancangan relatif. Jika dipecahkan subjek predikat, lihat perkataan yang berada pada bahagian subjek lelaki yang tersenyum itu. Jadi itu ialah perluasan frasa nama sebagai subjek. Yang kedua ialah perluasan frasa predikat. Sama seperti tadi, ayat selepas perluasan ialah ayat majmuk pancangan relatif. Kita lihat frasa pokok itu bagi ayat yang pertama, anak Azman memanjat pokok itu berada pada bahagian predikat ayat, manakala pokok itu tinggi berada pada subjek ayat. Apabila dipancangkan pokok itu tinggi ke dalam ayat yang pertama menjadi ayat anak Azman memanjat pokok yang tinggi itu yang berada pada bahagian predikat ayat. Yang ketiga ialah perluasan dengan kata hubung, iaitu menggabungkan dua binaan ayat yang sama dengan kata hubung. Hal ini bermaksud ayat yang digabungkan tidak mengalami apa-apa perubahan. Lihat contoh yang diberikan. Ahmad tetap pergi ke majlis itu. Ayat kedua, isterinya enggan pergi. Kedua-dua binaan ayat ini digabungkan menggunakan kata hubung bagi membentuk ayat majmuk. Yang keempat ialah perluasan melalui proses komplementasi, yakni mengubah ayat menjadi satu frasa nama dengan cara memancangkannya pada ayat lain. Contoh, isteri Halim mendakwa sesuatu. Yang kedua, suaminya berkahwin lagi. Ayat yang kedua dipancangkan ke dalam ayat pertama menggunakan kata hubung komplement, iaitu bahawa. Maka terbentuklah ayat majmuk pancangan komplement. Secara kesimpulan, proses penerbitan ayat merupakan mekanisme penting dalam bahasa yang membolehkan ayat dasar berkembang menjadi pelbagai bentuk lain. Ayat yang disampaikan lebih jelas, tersusun dan berkesan mengikut konteks komunikasi apabila melalui proses penerbitan ayat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.